Okay, I'm going to take two more questions. One from you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Syahir daripada Putrajaya. 10 Ogos 2007 SPR bersetuju untuk pakai dakwah. 4 bulan Mac 2008 SPR bersama IGP dan AG bersetuju membatalkan penggunaan dakwah. Kenapa 10 bulan Ogos 2007 kenapa terus tidak membatalkan penggunaan dakwah? You have a legal advisor. Why you wait 7 months to cancel that? You have spent money to buy ini, correct? Okay. Okay, thank you. Okay, ada the point is back. Dan satu lagi kat belakang tu. No, ini. Tapi siap betul-betul belakang ni. Right, yang yes. Dan lepas ni saya akan. Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna min bayni aydihim salam. Assalamualaikum. Saya cakap ni nama saya Muhammad Ashraf Mustaqim, Universiti Selangor. Okey, saya bercakap atas dasar kita dekat satu majlis ilmu lah, saya anggap macam tu. Yang mana saya nak bertanyakan my concern, persoalan saya kat sini, kat mana rasionalnya sebagai kalau kita berlandaskan Islam kat sini untuk mengadakan demonstrasi. Disebabkan saya mengambil contohnya sebab daripada buku contohnya politik dalam Islam memang dipegang oleh seluruh ahli sunnah wal jamaah, seluruh perawi yang kata semua kat sini berlandaskan Islam ni, semua kat sini berlandaskan Islam. Tapi Islam mengharamkan revolusi dan pemberontakan kuasa. Islam mengharam demonstrasi. So dekat sini saya cakap kat sini sebab dia mampu menganjurkan fitnah, dia mampu menganjurkan macam-macam. Jadi yang itu saya nak tanya kat sini, apa rasionalnya sebab kita menganjurkan syura, kita mampu untuk nak berbincang. Itu persoalan saya. Jadi Islam, tuan-tuan, jadi poin dari Islam mengharamkan demonstrasi. Saya itu sebagai pandangan. We don't need to respond to that. But can I ask an answer about dakwah kita kenapa dibatalkan? Ya, can you yang lepas ni ada lagi sesi soalan. So please quiet down for a while. Dia rasa macam masuk sekolah rendah. Okey. Pada tahun 2008. 10 Ogos 2007 SPR bersetuju menggunakan dakwah. So you have to wait 7 months to cancel. By right 119 ticket is already 20 years ago. Why you wait 7 months to cancel it? Ini saya akan beritahu. Kadang-kadang ada perkara yang dalam keputusan SPR itu adalah keputusan yang tidak dirujuk kepada pihak-pihak yang berwajib. Tuan-tuan dan puan-puan, can you please stop the heckling? It is becoming irritating sekarang. So please stop the heckling and listen to the answers. Otherwise, there's no point in having it. Okay? Jadi SPR kita berlandaskan pada undang-undang. Saya selalu sebut benda itu. Sebab kita takut pilihan raya kita dicabar. Jadi dan SPR pula satu badan undang-undang. Badan yang dibuat di bawah undang-undang. Jadi apabila SPR apabila bekas pengurusi SPR mengumumkan menggunakan dakwah kita, sepatutnya kita perlu mendapat nasihat daripada Jabatan Peguam Negara. Kenapa dalam perkara 119 yang Dato' Ambika sebutkan tadi, once a person is a registered voter, he is entitled to vote. Okay?
agree that but about 2 weeks before the election, SPR received a lot of information, reports, saying that there were some people, many people, brought in dakwah kekal daripada across the border. SPR tidak tahu apa tujuan dia. You imagine, ya, we wanted to introduce something new. Suddenly we got information through the police report and so on. There were elements yang getting supply from across the border that were terkam. Then SPR bermesyuarat we couldn't take chances because anything can happen in politics. People wanted to sabotage election. People wanted to create havoc at the police station. So many things can happen. So, SPR to take the jalan selamat, to take the safe way, SPR memutuskan, never mind, we don't take chances. Because what happened? In case pada pagi hari mengundi, datang orang dah ada dakwah di jari dah. No, you don't believe this, but in politics in Malaysia, macam-macam boleh berlaku. Bila saya kata macam-macam boleh berlaku, you ketawa. Kasi macam, sebenarnya the culprits are both sides. Saya dah 15 tahun dalam Suruhanjaya Pilihan Raya. Saya nampak macam-macam ragam orang politik. Dia akan buat apa sahaja untuk menang pilihan raya. And politik is a perception. Fahamlah. Tuan-tuan mungkin baru 5 tahun semangat nak jadi ahli politik. Tapi kita dah lama melihat aktiviti politik pada parti politik. Jadi saya nak beritahu, itulah sejarah dia. Jadi SPR mengambil jalan selamat. Daripada kita melihat pada hari mengundi, beberapa pusat mengundi di Perak, di Kedah, bergaduh di pusat mengundi itu. Ada orang yang tak boleh mengundi sebab jari dia telah dicalek. Ketua tempat mengundi kata, oi, nama dia belum dipotong. Nama dia masih belum dipotong. Kata ejen pilihan raya, jari dia dah dicalek. Siapa yang calek? So, jalan yang selamat. After all, kita tak pernah guna dakwah lagi. Baik kita pasal pakai. Nanti dia orang ketawa because you will not irresponsible. You tidak bertanggungjawab, you boleh ketawa. Kita yang bertanggungjawab, kita tak mahu rosak pilihan raya because we don't believe politician. Okay.